Sebanyak 1,059 kes kemalangan akibat aktiviti pendakian direkodkan di seluruh negara bagi tempoh 2021 hingga 2025 dengan 63 daripadanya melibatkan kematian, kata Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Said Ibrahim Said Noh berkata, data itu diperoleh daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 kes kecederaan turut dilaporkan membabitkan aktiviti pendakian di kawasan rekreasi hutan dan gunung di seluruh negara. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini ketika menjawab soalan Datuk Muhammad Isam Muhammad Isa mengenai statistik kemalangan serta usaha kerajaan memperkenalkan piawaian keselamatan nasional untuk aktiviti pendakian. Menurut Said Ibrahim, JPSM dengan sokongan United Nations Development Programme telah membangunkan garis panduan kebangsaan penilaian dan pengurusan risiko gunung bagi mengurus risiko dan kapasiti laluan pendakian. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas, bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.